Anak-anak kadang-kadang marahkan mak bapak sebab tak dapat itu, tak dapat ini. Anak-anak kadang-kadang mereka rasa aku nak cepat besar. Sebab dah besar, boleh kerja, boleh ada itu, ada ini dan sebagainya. Anak-anak masa kecil mereka fikir macam ni. Tapi saya sangat-sangat tersentuh lah baru-baru ni. Ada seorang ibu lah. Dia purchase barang memanah dekat kedai orang. Barangnya ada beberapa part yang tak ada. Kita kena tukarkan part ni. Tapi kalau custom order, boleh tak tolong saya beli kat luar? Dia cakap, saya tak nak beli kat luar ni bukannya apa. Saya nak yang penting anak saya pakailah peralatan memanah ni. Saya tak mampu. Saya beli menggunakan pay letter kan. Jenis letter-letter ni lah. Jadi saya pun dengan keadaan berat hati, custom order saya buat juga dalam kedai oreng. So anak-anak hargai ibu bapa. Tolong hargai ibu bapa. Waktu kau rasa mak bapak kau tak berguna, waktu kau rasa mak bapak kau menyekat kehendak kau, sebenarnya mereka telah pun berkorban kehendak mereka beratus-ratus, beribu-ribu kali. Ada ibu bapa tak tukar baju bertahun-tahun, tapi setiap hari raya dia pastikan kau dapat baju raya. Ada ibu bapa yang biarkan kau makan dulu sebab dia tahu kalau dia makan sekali pasti tak cukup makanan tu. Jadi anak-anak, tolong hargai mak bapak. Mereka yang melahirkan kau kat dunia ni sebab mereka engkau dapat pelajaran dan juga engkau dapat kehidupan.